Okey. Silakan, aku tahu. Oh, terima kasih. Okey, macam saya cakap semalam dekat program yang sama, kita tak akan membuat pilihan kita berdasarkan perasaan semata-mata. Kita tak akan buat pemilihan kita berdasarkan akal semata-mata. Manusia ni sentiasa campuran antara dua ni. Kan, sebab Tuhan bagi kita akal, Tuhan bagi kita hati. Jadi apa yang saya suka tentang generasi muda ni, dia tak nak awak bagi tahu dia macam dia nak apa nak fikir. Dia nak kesimpulan dia sendiri. Jadi apa kita boleh bagi kat dia orang ialah maklumat. Biar dia hadam maklumat tu, dia akan sampai kesimpulan sendiri dan dia akan buat keputusan sendiri. Itu benda yang pertama yang saya suka pasal anak muda. Yang kedua saya suka ni, kalau saya buat program dengan anak muda ni, ialah komunikasinya sentiasa kena dua hala. Dia bukan komunikasi satu hala. Kami datang daripada generasi di mana awal-awal tu komunikasi kami satu hala. Kita dengar radio, kita tengok TV, kita baca surat khabar. Sekarang ni ada media sosial. Jadi apabila dia dapat maklumat, dia boleh balas balik, dia boleh tanya soalan. Dia boleh tanya soalan on the spot dan dia akan nilai sendiri bukan saja apa yang dia jawab, tapi bagaimana yang dia jawab, bagaimana maklumat yang dia sampaikan. Ini benda-benda yang penting kalau sesiapa pun yang nak cuba mendekatkan diri dengan anak muda, tak kisahlah politik ke, kerajaan ke, ataupun syarikat ke, mak bapak ke, semua sama. Mereka kena macam itu. Zaman-zaman anak tak tanya mak bapak ada apa-apa langsung dah habis. Kan? Apa yang penting sekarang ialah anak saya atau anak-anak kita, dia akan tanya mak bapak dia, kenapa kena sembahyang? Saya dulu bapak suruh sembahyang, aku sembahyang je, aku tak. Kan? So ini benda sangat penting. Kalau kita ingat ni, kita boleh mendekati anak-anak muda atau belia-belia sekarang. Allah pastikan. Pertama-tama.